Pernah tak korang bagi nasihat dekat orang, lepas tu diorang cakap macam ni? Sibuklah kau. Jaga tepi kain sendiri dah lah. Kau tu dah perfect sangat ke bro? Sibuk je nak nasihat orang lain. Bro, jomlah pergi sembahyang sekali. Kau sibuk nak ajak aku ni apa hal? Sebelum ni tak ada pun sesiapa nak ajak aku pergi semayang. Aku suka couple sebab couple best. Kenapa best? Ada orang ambil berat pasal aku. Teruskan perjuangan. Woi, pandai-pandai je kamu nak buat program orang muda. Tapi Pak Hashim, sekali-sekala kita buat program anak muda macam ni, menarik juga. Kita pun dapat libatkan banyak agensi. Aku kata tak payah. Pak Hashim, mana tahu asbab program macam ni mereka terbuka hati nak berubah jadi baik. Engkau ni sibuk sangat nak suruh orang lain berubah ni apa hal? Aku pun tak ada nak sibuk-sibuk nasihat anak bini aku. Abang nasihatkanlah si Mira tu. Dia tu kerap sangat keluar dating dengan boyfriend dia. You tak payah takut lah, bapak takkan marah punya. Amira, Ayah? pandai-pandailah awak nasihatkan anak dara awak tu. Kita doa untuk diri kita sendiri, sudahlah. Kita jaga kain kita sendiri. Maaf mencelah, saya nak nasihat sikit. La tahmurunna bil mahra' wa la tanhauna 'anil munkar. Takkan orang macam ni kau nak dengar dia punya nasihat? Tengok muka pun tahu banyak dosa ni. Tapi kalau ada orang bagi nasihat, bukankah kita patut tengok isi nasihat dia? Bukan judge pada orang yang bagi nasihat tu. Aku jaga hal aku, kau jaga hal kau. Kau bagi tahu aku, kenapa aku yang alim ni nak kena dengar nasihat orang yang muka pun tak ada nur? Okay, macam ni. Kalau kita sakit, kita mestilah jumpa doktor untuk dapatkan rawatan kan? Tapi kalau doktor sakit, siapa nak rawat doktor? Mestilah ada doktor lain yang rawat doktor yang sakit tu. Samalah juga kalau kita memberi nasihat pada orang. Kamu nak cakap aku boleh bagi nasihat dan aku pun kena terima nasihat. Macam tu. Yap, betul tu. Penting ke semua benda ni? Penting untuk mempertahankan kesucian agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada dipengaruhi unsur yang negatif, terutamanya dalam keluarga kita. Tapi kita orang bahagia. Ayah kau bahagia. Lelaki yang dulu sanggup berjaga malam tunggu kau tidur, tapi sekarang kau harapkan bahagia daripada lelaki yang belum tentu nak jaga maruah kau. Cinta yang sebenar takkan buat parent kau sedih dan takkan buat Allah marah. Di sunyi malam aku Terima kasih sebab nasihat aku. Aku ni memang nak sangat jadi baik macam kau ni. Aku nak kita sama-sama masuk syurga. Kau rasa aku ni layak ke nak masuk syurga? Syurga neraka tu urusan Allah. Kita ni kena usaha je. Amar makruf dan nahi mungkar sangat penting dalam kehidupan manusia. Mari kita wujudkan budaya komuniti Rabbani bagi menuju keredaan Allah. Ke jalan terang.